Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan cuaca panas di Malaysia. Baiklah, buat masa ini terdapat 7 kawasan di semenanjung Malaysia telah pun mencapai bacaan suhu maksimum pada tahap yang pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Suhu maksimum yang dicatatkan di kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan adalah sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa waspada, hadkan aktiviti luar dan amalkan pengambilan air yang mencukupi. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Pahang, termasuklah di sekitar pesisir pantai Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Keadaan cuaca yang berbeza diperhatikan di Sabah dan Sarawak yang mana keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan di hampir kesemua bahagian di sana pada pagi ini. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman semenanjung. Hujan lebat juga dijangka berlaku melibatkan bahagian pedalaman Sabah dan juga Sarawak menjelang awal petang nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada serta peka dan cakna dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia serta bacaan IPU semasa. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.